Proses membawa keluar rakyat Malaysia yang berada di Iran dijangka dilaksanakan Jumaat ini. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Fahmi Fazil berkata, perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam mesyuarat Jemaah Menteri siang tadi. Datuk Fahmi Fazil yang juga Menteri Komunikasi berkata, antara persiapan yang sedang dilakukan ialah penyediaan visa perjalanan. Menteri Luar telah memberi sedikit update kepada Jemaah Menteri hari ini tentang situasi dan keadaan, di mana Yang Berhormat Menteri Luar telah memaklumkan bahawa jumlah rakyat Malaysia sama ada yang berkhidmat dengan malawakil ataupun yang belajar ataupun merupakan pelancong yang berada di Iran, jumlahnya yang berdaftar itu tidak terlalu besar, tapi mereka telah digerakkan untuk bergerak keluar dari negara Iran dan segala persiapan visa telah dimuktamadkan dan insya-Allah mereka akan melakukan perjalanan keluar dalam tempoh sehari dua ini, dijangka pada 20 hari bulan Jun. Sebelum ini, Kementerian Luar menasihatkan rakyat Malaysia yang menetap di Iran supaya meninggalkan negara itu serta-merta menerusi kaedah selamat. Keadaan negara tersebut semakin meruncing dengan situasi semasa dilihat tidak menentu dan berpotensi menjadi lebih buruk tanpa sebarang amaran awal.